Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah. Nama saya Zainab binti Syafi'i. Lagi lama panggil Mak Nak lah. Saya masuk 60 tahun ni. Harapan saya nak duduk sini sampai bila-bila lah. Usia yang penghujung ini, tubuh pun dah letih, langkah pun kau tak erak dah. Tapi hati rindu untuk duduk di tempat yang nyaman, tempat yang tenang, untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita rebut peluang untuk buat amal ibadat yang mana setiap sen, setiap ringgit yang kita sumbangkan untuk menyiapkan pondok warga emas, maka setiap sen itulah mengalirnya pahala jariah daripada sumbangan kita untuk keselesaan mereka kedingkal belajar beribadah. Ayo, marilah sama-sama kita menggunakan sebanyak mungkin amal ibadah, terutamanya dengan bersedekah. Kita sedekah walaupun nilainya sedikit, tetapi dengan penuh keikhlasan, ianya akan menjadi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.